Hai korang. Okay, mana korang tu yang ada masalah eye bag, yang ada dark circle, yang teruk dekat bawah mata kan. Kadang korang tu kadang macam aku ni memang selalu tidur lewat. Yang dia paling masalah adalah selalu bangun awal. Dia tidur lewat lepas tu bangun awal kan. So memang dah seminggu memang gelap bawah tu. Memang macam ada macam berkedut-kedut bawah tu kan. So korang wajib pakai daripada brand Encos ni. Dia boleh multi peptide eye cream ni. Okay, kalau korang concern seminggu, insyaAllah bolehlah kurangkan eye bag, kurangkan dark circle kat bawah mata tu. Nampaklah macam awet muda gitu. So korang tengok dekat sekarang dekat Big Kuning dia tengah harga promotion. Okay, banyak korang sayang dengan diri korang, kadang dalam sangat tak terima mata kan. Korang memang wajib sangat beli produk daripada Encos ni. Okay, harga memang murah gila, harga mahal-mahal je. Okay, korang tengok kat Big Kuning sekarang juga. Okay, mana korang yang ada masalah yang mata-mata macam panda apa semua tu kan, memang wajib lah. Okay, produk ni dia tak melekit sangat. Okay, bila korang pakai dia macam berminyak macam tu. So bila korang sapu, korang tak rasa macam melekit. Dia tak ada macam, korang je kena sapu elok, jangan kena mata lah. Okay, kalau jangan kena mata, nanti kan buta baru tahu. Okay, sapu elok pelan-pelan, elok macam tu sebelum pakai. Sebelum tidur, aku recommendkan korang pakai sebelum. Yang paling penting kan, korang buh dalam peti ais. Yes, kalau korang buh dalam peti ais. Sebab aku kalau main produk kan macam mask apa semua tu memang kau wajib dalam peti ais supaya bila korang pakai dia rasa sejuk, dia rasa macam cool gila. Kalau buh je kat peti ais. Okay, bila nampak lagi macam dia lagi cepat macam meredahkan eye bag dark circle apa semua tu. Okay, kalau sapu elok, jangan gelap-gelabai, elok. Pastikan memang tak terkena mata, memang tepat-tepat ke bawah mata kau tengok tu. Bila korang pakai seminggu, insyaAllah boleh kurangkan lah macam tu. Okay, macam ni aku bagi contoh lah dia punya produk dia macam mana. Okay, dia macam berminyak macam tu. So korang tak payah nak pening-pening macam okey ke tak okey, macam tak okey je. No, dia okey, cuma dia berminyak sikit lah. Okay, dia berminyak sikit. So bila korang sapu dekat kau punya dark circle bawah mata tu, pastikan elok lah kalau korang nak. Tapi dia bagi satu macam sondip kan, kecil comel tu. Kalau sapu je macam aku pakai sebelum ni kan, kalau sapu ke bawah mata tu kasih elok. Okay, so korang tengok video sekarang, tengok motion. Okay, bye bye.